Wanita yang dah berumur, stable, dah berkerjaya, memilih lelaki muda. Ramai yang judge, tapi doktor biasanya kita lihat daripada perspektif lain. Dia bukan pasal duit, bukan pasal tenaga, tapi lebih daripada itu, ada keperluan biologi yang menyebabkan wanita-wanita berusia ni pilih lelaki muda. Kalau kita faham, perempuan masuk umur 40-50 tahun, dia orang dah start lalu satu fasa kita panggil pre-menopause, yang mana hormon estrogen dia orang akan turun, hormon testosteron mungkin maintain sama, yang regulate dia punya sexual desire. So kemungkinan masa ketika ini dia punya sexual desire wanita-wanita berumur 40-50an ni lebih tinggi daripada normal. Kalau dia ada pasangan yang dah memang ada erectile dysfunction, so ke mana dia nak salurkan ini? That's why bila datang lelaki muda, lelaki yang bagi perhatian, lelaki yang boleh fulfill the biological need, dan dia lari dengan yang itu. That's why kita kena faham, dia bukan semata-mata pasal status, pasal wang ataupun pasal benda lain. So nafsu ni bukan sebab usia, dia tak mengenal usia, itu hanya stigma mata masyarakat kita.